Ini komunikasi aja. Nothing special. G2G. It's a normal thing. So kita kalau kita nak angkat lah ini, nak bagi tahu PMX, you have done a great job by giving a call to the President of Iran. Lekeh sangat lah kita. Selalu Perdana Menteri tak bagi tahu rakyat dia call siapa. Perdana Menteri tak buat kerja ni. Perdana Menteri dia buat kerja tanpa diketahui oleh rakyat, tahu-tahu selesai masalah. Itu dia. Setakat bagi tahu dia call hubungan itu, hubungan ini. We have building this relationship with Iran for many years. Zaman Tun Dr. Mahathir lagi. Ketika mana Iran dalam krisis, world is boycotting them, Tun Dr. Mahathir hantar minyak sawit kepada mereka as to ensure the economy Iran to revive. Who did that? Tun Dr. Mahathir Mohamad. So ini satu gambaran YB, kalau dalam konteks hanya phone call, hubungan baik, terima kasih. Ya, dalam konteks ini, kita memang itulah kerja dia. Kita lantik sebagai Perdana Menteri to set the vision and direction for the country. Tetapi tak perlulah diangkat sekarang phone call dan hubungan itu. Kita rasakan bahawa kita dalam konteks suatu yang luar biasa dilakukannya. Ya, Iran kata dia lagi bagi lalu tak charge, kita kata charge. Ini communication breakdown juga. Rakyat pun confused. Iran kata free, let's go, Malaysia ship boleh lalu. Kita kata kena bayar pula 80 juta. Apa benda ni semua? Perkara macam inilah suatu yang mengelirukan rakyat. So communication ni sangat penting. Strategic communication YB need to be addressed by the government. Kalau kita ambil contoh lagi yang kedua YB, ya. Kita ambil contoh YB kata apa jadi 33 bulan ketika mana kita merintah. Masa tu Covid, YB nasib baik survive hari ni ada dalam Dewan ni. Kalau tak tu dah YB pun dah tak ada mungkin di Dewan ni. Kalau tidak kerajaan bertanggungjawab melakukan yang terdaya. Masa tu tak fokus ekonomi. Masa tu fokus pada survival rakyat, nyawa rakyat. Billions of money being found to help the rakyat. At the same time, we allocated significant amount of money untuk reviving the economy. Ini dilakukan oleh kerajaan kita pada mana kita memerintah. Jadi balik kepada cerita tadi, dalam keadaan negara kita hari ini, ya, yang mana kita tahu dalam keadaan krisis, seperti mana tadi YB Kotos Putih katakan tadi, kita ada gas yang banyak pada ketika ini, krisis ini, yang mana kita boleh komersialkan, kita boleh jual pada harga tinggi, sepatutnya kita jual. Kenapa kerajaan senyapkan jualan gas ini ke pasaran dunia yang menjana berbilion-bilion ringgit? Kenapa tidak ditransfer kembali untuk subsidize minyak kita di negara kita? Soalan kepada kerajaan persekutuan hari ini. Ini kita lakukan dalam konteks yang sepatutnya harga lebih rendah daripada apa yang harga ada di hari ini. Dan mengapa hari ini sebuah negara bernama Malaysia ada dua harga berbeza? Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Bagaimana seorang pemimpin ingin menyatakan kepada rakyatnya apabila dalam negaranya ada jurang harga yang sangat ketara. Ini adalah manifestasi kegagalan sebuah kerajaan, iaitu kerajaan Madani telah gagal untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat Malaysia. Ya, kalau betul PMX jadi Perdana Menteri Sabah Sarawak sajalah. Terima kasih.